Assalamualaikum and good evening, everyone. So today we have another new two guests we have with us. The first one we have Rujahan and also Mirza. So before we start our podcast, we would like to introduce you guys to our two new guests for this episode. Sila introduce Sila introduce diri So, anda. nama Rihan, uni Kongkuk, umur Yes. 23, semester guys lah. Computer Engineering, majoring in Computer Engineering. Okay. Rujahan President of PMK. Ini Yes. tak ada lah. Next. So, hi, my name is Mirzal with the D. So, I'm from Kongkuk University. So, right now I'm third year. So, we are donggap Tapi, aku just masuk setahun lambat from dorang. So, aku jadi third year, dorang 4 year. Basically Mirza sama macam Haziq yang last episode. Ya, Haziq. Kita orang housemate tu. Yes. And as you guys know that me and Rahman, we are both in the same course, same batch and same university. Okay. So for this episode, kita orang nak cakap pasal how to be better. Self-improvement. Yeah, self-improvement 101. Based on our perspective is. lah. Yes. Our Macam, life experience. Kalau korang rasa macam repek ke kita orang Yeah, semua ni personal opinion saja. Kalau ada- korang disagree, then yes. disagree lah. Tak ada Yeah. kemana dengan Tapi yang jangan lash ikutkan kita orang lah. Maybe a bit controversial, but it's personal opinion. What? Okay. Without wasting any time, so let's begin with the first question. So ni apa self-improvement tu membawa maksud apa kepada kau? Kita dah start dengan kita punya guys dululah, Mirza dulu lah. So, aku rasa self-improvement is when kau sendiri boleh realise yang kau dah berubah daripada diri kau dulu. So, kau tak perlu orang lain untuk bagi tahu yang, "Uish, kau dah lain tu." Bagi aku, it's not something yang orang lain judge kau. It's something yang kau sendiri boleh judge diri kau. So, itu self-improvement untuk aku lah. Macam, let's say dulu maybe aku tak selalu bangun subuh. Nice. Aku boleh perasan yang, oh, lately ni aku dah bangun subuh. Then, itu improvement. Tak kisah improvement kau baby kecil. Kau kata macam, oh dulu aku selalu duduk katil. Tapi sekarang kau perasan, oh aku selalu keluar brisk walk. Maybe untuk orang lain brisk walk, untuk orang yang dah Kecil, marathon, yes. dia rasa brisk walk pun kecil. Tapi untuk aku, it's a big accomplishment lah. Yeah. So, benda tu is benda yang kau sendiri boleh rasa improvement tu. So, itu untuk aku is self-improvement lah. Kau macam mana Han? Apa kau rasa self-improvement tu membawa maksud apa kepada kau? Aku rasa self-improvement Aku rasa Nervous. Balik. Aku rasa self-improvement ni bila kau rasa diri kau dah tak perlu depend on orang lain. Bukan nak kata apa, tapi rasa macam sebelum ni bila kita decide tu, kita tengok orang lain juga. Tapi sekarang ni bila kau dah improvise yourself, kau dah boleh decide sendiri dengan your own decision. Oh, kau tak influence dengan orang lain punya pendapat. Sebab dia actually sukar untuk kau decide diri sendiri, sebab takut nanti, sebab biasanya orang tak decide untuk diri sendiri sebab takut dia buat salah, Ya, betul lah. takut tersilap langkah. Yes. So kalau kau dah boleh decide dengan sendiri, you already improvise, you are in a, I would say, Lebih matang lah. Yes. Kau macam mana? Kau self-improvement pada kau? 5 minit. Baru start 5 minit. For me, I think self-improvement ni something yang kau perlukan sehari-hari. Like at the end of the day, kau macam reflect. Hari ni aku buat apa? Kan? Apa yang aku boleh buat untuk aku jadi lebih better. Dan macam kena fikir lah, macam reflect diri sendiri balik. Apa tujuan kita kat dunia ni? Macam contoh kita belajar, apa tujuan kita belajar, apa yang kita nak capai, dan untuk macam mana nak capai benda tu, apa yang kita kena buat. Tu bagi aku, apa itu self-improvement aja. Macam hari-hari kita always look forward to do something yang akan berikan kita kebaikan kat untuk masa depan. Bang pasal ni aku teringat dulu aku ada cikgu kimia aku, Cikgu Aminah. Kredit tu Cikgu Aminah. Dia kata ni tau, apa purpose kau hidup kalau hari ni sama dengan hari semalam? Yes, betul. So even tu macam Mirza kata tadi, brisk walk pada orang lain mungkin simple kan. Yes, simple. Tapi itu pun susah kot sebab kau nak bangun pagi, pakai baju yang betul, nak jalan keluar rumah for maybe 15 to 20 minutes. Even simple tapi big goal untuk orang lain lah. Kat orang lain-lain lah. Contoh macam orang tu memang hari-hari dia makan junk food. Dia memang hidup yang not a healthy lifestyle. Tiba-tiba one day dia decide, oh aku nak be better. Tapi kau tak boleh macam tiba-tiba kau nak be better, kau terus
kau cut off junk food, kau terus kau pergi lari 5 kilo. Kau tengok tak boleh buat macam tu. It's a small step yang akan bawa kau to a greater, bigger success lah. Greater you. Kau kena bahagikan like kau punya goal tu in smaller parts supaya kau boleh capai kita lah. Dia cakap untuk diri sendiri juga kan. It's a process lah. Walaupun kecil, at least kau buat something better daripada yang semalam. Oh, great response lah for the first question. Thank you guys. Alright, for the second question, bila yang kau rasa kau perlu ubah something lah hidup kau? Macam aku rasa korang mesti ada go through something, some incidents ataupun some event yang buatkan kau rasa, oh aku kena berubah. Apa incident? Actually sebelum aku datang Korea lagi, aku banyak buat masalah sebenarnya dulu. So macam aku selalu menjadi beban kepada orang lain. Which is aku tak suka benda tu. Aku tak rasa dulu aku ni beban kepada orang lain. Tapi Sekarang baru rasa. bila aku dapat rasa benda tu, so aku rasa macam bro, I need to do something. I need to step up my game lah. Sebab dulu memang macam ada satu ketika yang patutnya buat benda tu hanya sekali saja. Maksudnya kerja tu sekali sahaja. Tapi sebabkan dengan aku punya masalah, dengan apa yang aku malas nak buat dan sebagainya, jadikan benda tu kerja yang buat 2 kali, kerja yang buat 3 kali. So macam membebankan orang lain. Which is aku tak suka benda tu. So aku memang berniat dari sebelum datang Korea, your mission is not to be a burden to someone else. Tapi itulah, aku rasa masih lagi ada sifat tu. Tapi aku slowly try to be better lah kan. Sebab kau jadi beban, kau dah datang Korea. Senang-senang macam tu, lepas tu kau nak jadi beban lagi. Tapi so far sepanjang aku kenal Han daripada Aku tak nampak lah. aku tak rasa Han pernah jadi beban lah. In fact he's a great leader lah. Sebab tu dia jadi presiden PMK. Kalau tak mungkin takkan jadi pun. That's my, aku rasa kepada diri aku. Sebab aku, tapi dah nampak lah kat situ, self-improvise. Yes. Walaupun orang lain tak tahu kan, tapi kau sedar dia sendiri. Okay. Kau macam mana? Apa insiden dia? Aku rasa for me kan, waktu Ono, disclaimer ni bukan aku nak menunjuk ke apa, but throughout like high school, aku boleh rasa macam aku got the privilege untuk tak perlu belajar malam. It's like aku rasa macam aku belajar dalam kelas, aku buat latihan, aku dah faham. Dan aku tak payah macam pulun macam orang lain. Okay. So aku tak ada the mentality untuk aku perlu study hard sampai aku dapat apa yang aku nak. So aku boleh kata macam waktu high school aku kind of compare to orang lain, macam member aku belajar tak banyak sangat tapi aku still boleh score. It's not, bukan nak menunjuk lah, but sebabkan benda tu it's become, dia menjadi burden kat aku waktu aku Ono, which is waktu Ono ni aku memang not a big fan of bahasa kind of subject tau. So macam bila masuk Ono, our credit macam memang heavily on Korean. Macam kita punya maths kan macam sikit gila. Berapa kredit je? Tak effect pun sangat. So bila keluar je result second EGEP lah. keluar EGEP punya result, aku macam what the fuck is this result kan? Macam kejut gila. That's the time macam aku rasa macam aku tak boleh go on dengan habit lama aku, which is aku macam Belajar dalam kelas je. belajar dalam kelas je, aku tak ambil tak buat macam malam-malam aku tak study bla bla semua kan. So aku buat, tapi aku buat sampai habis Ono. Masuk DMU, aku jadi macam aku kind of ulang balik habit tu. Sebab aku rasa DMU senang. For whole damn 1.5 year ataupun 2 years aku buat situ. Masuk third year baru aku ulun balik sebab aku rasa macam aku dah off track lama gila. For 2 tahun aku ulang balik habit lama aku. So aku rasa tu lah turning point aku is aku tukar cara belajar aku lah. Aku perasan lah orang yang waktu sekolah dia pulun, dia bawa habit tu sampai sekarang, which is memang dah kau pulun belajar, lepas kelas dia akan buat nota bla bla bla. Macam aku jenis dalam kelas aku main phone. Lepas nanti baru aku belajar balik. Lepas nanti nak dekat exam baru aku macam baca belajar balik. So bagi aku it's not a good thing lah. So aku start balik dalam kelas aku kurangkan main phone. Lepas tu aku walaupun bukan minggu exam, aku still study. So that waktu term aku tak jadi macam aku belajar banyak gila, aku jadi serabut gila. That's the only thing lah. Betul lah. Macam episod lepas pun kita dah sembang yang DMU tu very santai lah. Yeah, very santai gila tu, serius. Kau tak payah nak rushing. Even buat rumah dekat, semua benda facility semua dekat. Kau sugang macam tak sugang. Senang. Harapkan kau punya SEM je. Lepas tu sebabkan it's a Sunday Pyongga, kau Korean pun banyak tak score. So kau rasa macam Korean takkan score. So buat apa aku nak score? Kau buat sikit pun hasil dia banyak. Kau still dapat A. Yes. Dapat A tu macam Tapi sekarang kau dah faham lah bila kau dah transfer ke Kongkok.
actually before lagi sebab aku perasan third year ke, bila aku third year dekat ni, mostly third year ni bukannya budak baru. Third year ni is orang yang macam mana nak cakap, balik gundir. macam balik gundir kot. Dia orang-orang yang dah balik gundir. Lepas tu dia orang dah lama belajar apa semua kan. So boleh nampak dia orang ni lagi bersungguh compare to first year dengan second. So macam kau nampak ada saingan. Lepas tu sebab Macam aku tak pun sibuk dengan projek, aku ada FYP, aku jadi macam tak ada masa aku nak belajar waktu midterm. Sebab waktu midterm tu lah kau akan ada balpio, kau ada benda-benda macam tu. So macam aku perasan lah aku kena manage balik time aku macam biasa. Manage time elok-elok. Tapi still tak boleh compare dengan Kongkuk kan. Ya, Kongkuk okay. Yeah. Aku masuk Kongkuk Susah. kind of culture shock sebab first week aku dah kena buat report, which is macam aku macam what the fuck report, first week report, orang lain gegam tak pergi kelas, aku kena buat report. What the fuck. Tu kata beza bila aku ni. Aku dengan Han rasa benda yang sama lah. Aku tak boleh relate. Han ni Rahman dah struggle dari first year lah. So dia dari Tapi first sebab year dah hanya dia struggle pada first year tu dia dah biasa, I would say macam aku tak rasa dia biasa. tak rasa biasa lagi. Sampai sekarang dia Aku rasa Tapi aku rasa memang kurang culture shock lah. Culture shock. Daripada Aku Dia tak rasa- ada culture shock lah, betul. aku rasa memang degree Korea ni lain sikit lah aku rasa. beza banyak sebenarnya. If kau compare maybe dengan bias kot. Malaysia, Malaysia is a bit santai sebab kau banyak cuti, kau ada study week. So diorang macam belajar nanti, study week nanti kau pula. Tak pun member kau ada study week tak belajar pun. Yang pergi cuti kan. Ada Apa yang je. cuti. Seminggu kan. So, So, orang Malaysia ni pun kan, macam dia orang panjang. Sen orang panjang. Oh, Diorang tak bulan. macam Dia kita. dia- Macam kita first week to 7 week kita belajar, exam kita semua belajar. Diorang belajar, cuti, exam, cuti, belajar balik. Lepas tu cuti balik, exam. Banyak cuti, banyak cuti. Itu tak campur holiday lagi, public holiday lagi. Itu baru just cuti sem. tapi disclaimer kan, tapi bukan kita orang merendahkan mana-mana Ni just nak cakap education. how kita punya lain lah, kita punya Dia experience. sangatlah, kita orang punya sangatlah compact sampai kita macam tapi dia rasa kita pernah biasa je benda tu. Tapi in return, kita orang compare, in return kita orang cuti yang panjang lama. Yeah, so Which kita is a good thing untuk sama kita orang break lah. and winter break. Ada kelebihan masing-masing Yes. lah. So kita orang nak masing-masing. bagi tahu like kelainan, bukannya Bukan kita nak merendahkan lain lah, disclaimer. tak. Please. Sebab kat mana-mana pun ilmu itu tetaplah Yes. penting. penting. Sebab in my opinion, aku rasa aku lagi nak belajar kat Malaysia. Loki kena belajar. Loki, Malaysia. ya. Macam tadi pun ada, tak nak beritahu siapa lah, tapi ada orang tanya aku tadi. Macam aku cakap opinion aku is, aku rasa belajar kat Malaysia, aku rasa aku boleh lagi perform belajar kat Malaysia. Sebab sini struggle, dia hidden struggle lah, orang tak tahu lah. Macam Yes, hidden struggle. nak study language barrier, lepas tu kadang So kau nak survive lagi on your own. Ya. Kau seorang kat sini, taklah seorang. walaupun ramai tapi kau still rasa seorang. Takkan kau nak pergi kat orang lain kau cakap, "Weh, susah doh, kau boleh tolong aku tak?" Kau tak cakap buat macam tu. Semua orang face the same struggle. Kau semua orang ada masalah sendiri kan. Ha. So macam takkan kau nak pergi kat orang tu, kau nak suruh orang tu selesaikan masalah kau. Kalau kat Malaysia at least kau ada family kau boleh berluar. Maybe family kau boleh tolong financially. Sini susah sikit nak meluar Yes. sebab hati punya susah hati. Yes, Sebab kita betul. jauh. So makanan tu antara masalah besar agak sebenarnya. Jadi That bila okay. kau rindu tau. For those of you guys who are in Malaysia right now, kau kan rasa macam alah makanan je pun. Tapi kalau kau dah duduk luar ni dekat 4-5 tahun, kau kan rasa macam benda tu boleh buatkan kau sebab tau. Lama tak makan, dapat makan rasa Malaysia tu. Kat sini limited lah. Kalau ada pun tak Faktor sama. banyak faktor sebenarnya. Mahal. Benda-benda macam ni yang kacau mental sebenarnya. Yes, betul. Betul lah, tapi dah nak habis dah pun. So Betul lah, dah nak habis. kan. Untuk anak Oh, sorry Dul. Kita nak dapat respon last daripada Rahman. Apa ni? insiden yang buatkan kau Turning rasa point, kau kena turning point. turning point yang buatkan kau rasa kena self improve this sendiri. Oh. Apa dia? Okay, for me the time I realise like kena self improvement is like when I realise my life is kind of like stagnant, you know. Macam kalau kau belajar habis mana pun tu je result kau. Macam aku personal experience aku tak pernah lepas 4 lagi lah setakat ni. So macam aku rasa aku dah give like 200%. Tapi result setakat tu je. Lepas tu contoh lagi kalau aku macam main gym kan. Contoh ni contoh. Kalau macam aku rasa aku dah main lama. Tapi badan macam tu je. So aku rasa this stagnant phase ni yang buatkan aku rasa macam aku benci dengan hidup aku. Bukan benci, macam I need to do something. Macam Kau kena ubah something. maybe kau kena tukar cara belajar kau kena tukar sikit kau punya rutin gym. Macam tukar cara makan ke kan. Contoh aku rasa macam I hate lah stagnant phase ni. So dia trigger yang macam aku kena buat something like self improve supaya aku tak nak berada dalam stagnant phase tu. So tu aku rasa macam apa yang trigger aku.
lagi-lagi dah final year ni kan, bagi aku macam kalau kau tak buat something dekat Korea ni yang kau rasa macam dari dulu lagi kau berimpian Kan? untuk korang buat, tapi kau tak buat sebab stagnan, kehidupan stagnan kan. So Betul. this is the time lah. Korang jangan pula tunggu sampai final year baru nak buat benda tu. Jangan jadi macam kita orang. Betul. Jangan jadi macam aku lah, macam dah final year baru nak ke sana nak ke sini. Daripada second year, third year just go lah. Pergi just aku go pun lah. fikir macam nanti aku last year aku buat semua benda. Tapi aku tak ada masa. Sumpah tak ada masa. Lepas tu aku rasa stagnan ni dia datang daripada rasa sense of comfort tau dalam diri kau. Macam kalau kau rasa selesa, kau akan tak nak bergerak dalam fasa hidup kau. Kau akan stay kat situ sebab kau selesa. Itu benda yang teruk lah untuk kau kan. Rasa selesa tu, walaupun rasa selesa tu bagus, tapi sebenarnya it give like a risk towards kau punya hidup lah. Macam kau kena move forward. Kau kena your own move growth. from the comfort place and go out of your comfort zone. Macam tu. And that's one of the reason aku start YouTube ni lah. So aku actually dah beritahu korang lama aku macam nak record video aku setiap hari. Tapi end up tak buat. Last final year, second final sem baru macam aku baru buat. Sebab aku kadang aku takut dengan thoughts yang orang akan ingat cringe tau. Tapi turns out setakat ni aku tak dapat one single hate comment pun. Betul. Sampai ramai support. Macam kalau lah aku start awal. Tapi kalau berbalik kepada kalau kan tak baik. Betul. So aku just bersyukur lah aku dapat kembangkan channel ni. Walaupun masih kecil tapi at least ada kenangan lah. Itu je purpose ni nak buat kenangan. So maybe in 10 years, 20 years time kan, kita tengok balik kita punya opinion yang kita cakap sekarang ni kan. Betul. Mungkin zaman nanti bila dah besar nanti kita akan fikir macam quite wise juga kita masa kecil. Masa kita masih muda ni kan. Kita bersyukur lah. Yes. Kita bersyukur time tu kita dah turn our life into something better lah. Ya, nak grow YouTube account memang nampak senang tapi actually banyak benda yang kau kena ni, kau kena fikir macam idea orang yang siapa yang kau nak ajak, siapa nak ni. Tu one of the struggle. Aku ada soalan satu. Okay. Untuk kita kan sebagai orang yang macam in 20-an yang macam still figure out life macam mana kan. Kita still macam fikir mana kita nak kerja, mana career kita nak pursue. Macam orang yang tengah figure out things in life lagi kan. Kadang-kadang macam kita ada rasa macam burn out in the process of nak capai tu lah. Apa nasihat kau untuk tidak burn out dalam proses mencapai tu? Macam nak kekalkan like motivation untuk kau bangun hari-hari. What drive you macam tu lah. Aku nak tanya. Hari tu aku ada satu dengan podcast. Aku ada take notes lah. Okay. Tapi sekejap aku cuba cari balik. Dia dengan Aiman Azlan kalau korang kenal. Okay. Aiman Azlan dia cerita pasal perkahwinan. Okay, baik. Aku benda-benda sini kita dah kena tengok lah basically kan. At the end of the message tu, bila Aiman Azlan dia bagi tahu dekat penonton, dia bagi tahu yang own your own life because at the end of the day you will be the one who stand in front of Allah to answer for it. Apa yang kau dah buat dekat kehidupan kau kan. So bagi aku macam nak if kalau nak relate dengan soalan Rahman tadi, which is apa future kita, nak bagi tahu, nak motivate our current state right now kan. So aku rasa macam ada reason di sebalik kenapa Allah dah aturkan jalan kita kat Korea apa semua kan. Kenapa? Kita mesti mencari jawapan. Sebab nanti at the end of the day kita yang kena jawab. Macam mana kita atur dengan apa yang Allah dah takdirkan tu. Macam tu lah. So aku rasa macam kalau aku nak motivate diri aku yang sekarang ni, I would say macam pengembara lah. Ke mana jua, Lihatlah dunia. dunia. Tapi apa-apa pun, dekat mana-mana pun, ilmu tu satu benda yang penting lah. Aku tak ingat apa kata sahabat Nabi. Ilmu ni kalau siapa-siapa saja yang dia jumpa, dia akan memang macam menghormati orang tu walaupun dia tak kenal. Sebab dia tahu orang tu punya ilmu tak sama dengan dia. Sebab orang lain macam korang kan, mechanical. Macam aku komputer dengan dia. Lain-lain ilmu kita. Kan? Macam apa yang kita boleh correlate, apa yang beza kan. Macam tu kan. Aku suka bila aku boleh explore dunia ni dan aku explore dengan ilmu yang ada. So lihatlah dunia. Lihatlah dunia. Golden lah. Mengembara dan carilah ilmu. Kat mana jua mesti ada ilmu. Burn out tu benda normal lah. Tapi kalau kau burn out and then kau salahkan diri sendiri, tak ke mana lah. Maybe take 5 minutes rest kan. And then fikir balik kenapa kau kat sini. Sebab jawapan dia patah balik simple je. Sebab kau datang sini dia hantar untuk belajar. Tapi proses nak belajar tu bukan proses yang senang. It's not kau belajar. Belajar PPI hantar kau belajar course kau je. Kau boleh belajar agak maybe social skill. Benda-benda macam tu. That's why orang hantar kau pergi luar negara. Kalau nak suruh kau belajar engineering, Mana-mana Malaysia boleh belajar. Betul. Even UM is a top university compared to uni kat sini. So baiklah
JPA kata kau nak belajar, masuk Malaysia. Ranking tinggi. Tapi sebab JPA hantar kau is, dia tahu bila kau pergi luar negara, Ada other value. than the engineering punya course, kau belajar, kau boleh belajar benda lain tak? And ada life skill. Semua orang ada potential. Sama JPA percaya yang setiap orang ada potential. Yang Yes. amount yang diorang spend untuk kau adalah sama dengan value yang kau boleh bawa balik ke negara. Yang penting jangan hidup dengan kalau. Kau buat je dulu. Kalau benda tu tak jadi, tak apalah. Kau try lagi. Okay. Life advice aku, orang kata sama lah, macam buat je apa kau nak. Don't be afraid to make mistake. Don't be Sebab- afraid to make mistake. Let's say kau cakap kau tak nak buat mistake sebab kau takut kena judge. Then kenapa kau kisah pasal orang yang judge kau tu? Adakah dia kawan kau? Betul lah. Is it okay berkawan dengan orang yang akan judge kau? Yeah. Since when it's not cool to try? Betul? So macam kalau kau rasa kau tak selesa orang tu judge kau, then cut off dia. Macam apa benefit kau dapat kawan dengan dia? Then kalau kau nak buat something, kau buat je. Kalau dia judge kau, then it's his Them or her Loss problem lah. Diorang punya loss lah, dapat kawan yang tak takut untuk try semua benda. Tapi try benda tu, janganlah try benda yang buruk. I mean ada macam batas lah. try benda yang still morally accepted, Yes. religiously accepted, something like that. Janganlah kau pergi cakap kau guna aku punya alasan sebab kau nak pergi minum. It's not cool thing lah. It's not cool thing to Not cool try thing lah. Benda-benda yang baik je lah. Contoh kau cakap macam aku kan, aku cakap aku nak try Bouldering contoh. bouldering things macam maybe Ada ada orang judge aku macam, kau macam mana kau nak bouldering, kau lah noob. Macam, tapi kau keep trying, kau post video, tunjuk progress kau, bla bla bla. And then sekarang ni macam orang praise aku, cakap, aku power. Tapi waktu awal-awal ada je macam orang macam cakap, tak nak lah disclaimer apa, tapi ada je macam maybe ada orang judge aku, bla bla bla. Tapi Sebab nampak video pun macam tak power macam, lagi. bodohnya orang ni naik V0. Like V0 pun post video. Tapi aku still buat gak. Tapi lepas tu end resultnya sekarang orang cakap aku power. Macam okay. Betul. Aku setuju. Jangan hidup berpaksikan orang lah sebenarnya. Jangan takut Yeah. buat mistake. Kalau it's a good thing kan untuk try. Lagi-lagi benda tu kau beriadah. Yes. Which is a form of ibadah gak kan. Apa pendapat kau? Apa like what's your Life advice advice. untuk diri, contoh ni kau dah tu kan. Untuk diri kau yang muda, untuk macam jangan burn out. Bukan jangan burn out lah, tips untuk kita akan memang burn out tapi how to like atasi Control. control kan. Aku rasa kalau aku burn out, maybe akan ambil rest dulu lah. Macam patah balik, tengok balik diri sendiri. Apa yang buatkan aku burn out. Contoh kalau belajar lama, kita stop belajar, kita pergi lah keluar tengok dunia. Sebab dunia ni tak berhenti kalau kau stop belajar. Betul. Take your time. Ya. Macam contohlah, kau bawa kereta. Kau tak boleh bawa kereta tu for a whole 100 km. Ya. Kau mesti akan take a rest sometime kan. So macam it's the same analogy lah. Yeah. Kau tak boleh push diri kau untuk gerak 100 km. Kau gerak like for maybe 10 weeks kau belajar je. Mana boleh. Kau mesti, sebab tu kita orang kat sini ada gak program PPMK for like kat rumah. Kita orang in the week kita orang take a rest untuk kita orang reset balik mental kita orang supaya Escape kita boleh lah. belajar dengan okey. The world is much bigger than you think lah. Stop lah kejap. Maybe belajar tu penting, tapi itu bukanlah itu sahaja yang kau kena belajar kat sini. Ya. Keluar bersosial, Keluar, berkawan, tengok bunga. tengok bunga. Ya. Dunia ni besar kot. Bukan tengok bunga pun satu ibadah juga kan. Kagum dengan ciptaan Tuhan. Betul. So, Tapi kau burn kata- out. Tapi burn out tu normal. Tu aku tak nafikan lah. Sebab memang penat pun belajar. Walaupun belajar benda sama ulang-ulang, tapi sebab kan benda tu penting. So kau kan stress lah. Sebab aku rasa benda tu kau responsible for that kan. Kau punya grades, markah, exam apa semua. Yes, jadi kau kena manage kat kau punya Yeah. hidup. Jangan sampai sacrifice diri sendiri lah. Sebab pernah jadi, tak pernah jadi kan. Ada senior-senior yang macam Burn out. burn out and then somehow decided to do something that unimaginably bad. It's a lesson learned lah. Avoid lah benda tu. Okay. Jadi Aku selalu dalam otak aku akan fikir memang bagus kau buat satu benda, macam the good thing kau buat banyak kali is bagus. Tapi dia sama macam contoh I would say gula kan tak datangkan benda buruk untuk kau. Tapi bila kau consume banyak-banyak, yes. kau akan dapat diabetes. So it's the same thing lah. Benda tu memang bagus. Tapi bila kau buat benda tu terlalu banyak, kau consume banyak-banyak, then benda tu jadi tak bagus. Kau perlu take a rest daripada benda tu. And also carilah kawan-kawan yang baik. Aku bersyukur lah sebab aku datang Korea ni, somehow I'm blessed. Sebab aku dulu pernah rasa burn out disebabkan kawan. Aku rasa macam too much negativity tau. Sebab macam aku rasa korang pun faham kan. Kalau kelas Drain. English, kau nak practice English, orang akan gelak kat kau. Betul? Padahal macam it's cool to try speak in English even though you're bad at it.
So macam aku kadang tak tahu pun SBA punya ni kan, subject verb agreement, tak tahu macam nak create a word, create a sentence to talk with people. So benda tu somehow buatkan aku rasa macam tak nak lah. Tapi bila dah sampai sini, aku dah berjumpa dengan orang yang macam cakap English quite bad, tapi aku boleh faham. Tapi aku somehow amazed lah dengan macam mana dia orang berfikir, macam mana dia orang berani untuk try something new. Bukanlah aku nak menidakkan bahasa ibunda, tapi bahasa Inggeris pun bahasa dunia juga kan sekarang, lingua franca. So jangan fikir sangat pasal orang. Itu lah. Berbalik pada yang tadi lah, jangan fikir sangat pasal orang. Just fikir kalau benda tu benefitkan kau dan kau tak langgar garisan batasan agama ataupun undang-undang, just go with it. So kalau kau fikir banyak sangat, itu yang buatkan kau burden tu kat otak. Kau rasa macam apa kalau macam ni boleh boleh ke macam ni? Cringe tak macam ni? Orang suka tak? Tak ada orang kisah pun. Paling-paling kalau stranger pun 5 saat je dia tengok kau buat Macam pelik kan. dia just kau macam dia buat apa? Dah. Dia dah. go on with his life kan. Tak ada orang akan ingat kau. Kau bukanlah main character dalam you are dunia not ni. as big as you think lah sebenarnya. Yes. Macam dunia ni Spotlight, kecil tu. spotlight theory. Ya, betul. Dunia ni kecil tu. Aku rasa banyak je benda cringe aku buat masa ni. Tapi Ni pun orang tengok pun boleh cringe sebenarnya. Tapi fuck it kan. betul. Ya. Jangan layan lah. Kau opinion kau? Kau dah bagi? For me aku rasa rather than focusing on the progress kan, kita kena macam every time kita nak buat something tu, kita kena picture like apa yang kita akan dapat daripada benda ni. Contoh kan, we start Tak with the end of our mind. We start from the end, not from the beginning. Contoh macam kalau kau pergi hiking, kau jangan fokus macam aku kena naik ni, aku kena naik ni, aku kena naik ni. Tapi kau fokus macam pada awal tu kau fokus, kalau aku dapat buat semua benda ni, aku dapat tengok view yang lawa. Rather than focusing on the progress, kau macam focus on the end goal of it. Macam contoh lah, goal aku untuk macam bagi anak bini aku makan dengan ni kan. Contoh lah, contoh aku dah kahwin nanti. Okay. So, kalau aku ada goal yang sebesar tu, then masalah-masalah yang macam aku kena pergi kerja hari-hari, aku macam burn out from kerja, tu aku dah tak kisah. Sebab aku ada like bigger goals dalam otak aku. Benda lagi penting. Macam like your priority and apa yang aku nak capai lah. So macam make sure kau punya goal tu lagi besar daripada alasan kau untuk stop buat benda tu sebab kau burn out. Macam tu lah. Crazy. What Tu way from of thinking lah. Beza lah dia punya perspektif. Tapi aku nak tambah sikit. Sebab dia macam contradict aku punya ni tadi kan. Tapi saya tak ada contradict. Dia in the same time kau fikir end goal, kau kena appreciate kat little things, the good things yang happen enjoy in that the progress. Kau tak boleh lah cakap kau just memang fikir goal last ni sampai kau sanggup nak buat benda tu macam tak elok pun kau nak buat. Something like that. Kena be considerable and like enjoy the process of achieving that goal. Yes, you know? betul. It's like concept wabi-sabi. Appreciate kat the little things. Appreciate something that's not beautiful. Yalah, sebab takkanlah kau try nak bagi anak bini kau makan, kau kan tu macam serup sampai. Mesti Nanti dia macam tiba-tiba kena bantai dengan takut member. kau makan rasuah, kau macam ni untuk anak bini aku. Tak boleh macam tu. Kau kena consider sikit lah. Considerable. Tapi valid je sebenarnya. Kalau combine dua-dua ni lagi better lah. Yes. Next question. Is it okay untuk cut off orang? Kita masuk topik ni. Topik ni lebih controversial sikit. Tapi Actually ni topik yang first kita decide. terlalu niche kan topik tu. So kita orang kembangkan sikit topik tu. So sekarang topik ni is it okay untuk cut off orang supaya kau boleh grow? Aku bagi konteks lah. Sebab aku tengok TikTok ni. And aku come across like TikTok of seorang perempuan ni cakap, kau growing up, kau akan rasa lonely because kau akan cut off orang. And the reason kau cut off orang is because kau dah grow kau punya mindset. And bila kau with someone yang mindset sebelum lagi, macam contoh lah, kau lepak dengan A have the same mindset as kau. Tiba-tiba kau grow and kau rasa macam mindset kau dah tak selevel dengan A ni. It's okay untuk cut off A ni supaya nanti macam contoh katakan orang A ni rasa macam every week dia perlukan self reward, which is maybe dia cakap macam minggu ni dah habis, aku nak makan fine dining every week. Dia buat macam tu. Kau maybe mula-mula kau setuju sebab kau rasa macam valid lah untuk kau reward diri kau. Tapi bila kau dah besar, kau realise that thing is not a good habit untuk kau reward diri kau every week sebab kau ada a bigger responsibility. Kau perlukan that money untuk maybe finance sekolah anak kau, things like that. So kau grow up with the mindset and kau akan cakap macam aku tak boleh nak keep up dengan this lifestyle. Aku kena grow up. Kau grow up tapi orang ni still nak buat benda sama. It's okay untuk kau cakap, aku tak nak join kau. It's okay. Tak adalah kau cut off dia betul-betul. Kau just macam tak join je lah. Kau just macam cakap, sorry aku tak boleh join. Sorry aku tak boleh join. Every time dia ajak kau cakap tak boleh join. It's okay. Tapi kalau kau rasa macam dia sampaikan tahap, dia tarik kau pergi mindset tu balik, then bagi aku kau off terus, it's okay kak. Tapi faham ke?
aku faham lah. Sebab aku, bila kau put it that way, aku rasa macam aku ada experience yang sama. Dari aku dah jam 4, dah jam 5. Aku ada satu grup kawan ni. And it's quite a interesting story lah. Sebab dia ada 4 orang. Aku, A, B and C. One day, bila aku ada tulis something kan, tapi aku tak nak orang baca. Aku tunjuk kat kawan baik aku. Kawan baik yang aku jumpa kat sekolah agama ni je lah. Aku tak tunjuk kat ABC ni. Sampai ABC ni nampak. Then dia nak tengok-tengok. Aku cakap aku tak bagi. Lepas aku kata, aku punya privacy lah kan. Aku just nak tunjuk something yang aku rasa aku proud aku tulis. Something yang poetic lah. So aku tak nak orang faham. Dia orang macam tak suka. Apa so tak suka. Bila aku tak bagi tu, dia macam ada pakat-pakat. Lalu seorang A ni je yang tak puas hati. B ni okey. B dengan C okey je. Tapi one day, tiba semua tak bercakap dengan aku. Lepas tu yang aku tahu A ni hasut B and C. So aku rasa macam dia punya level way of thinking, dia punya common sense sangat-sangat rendah berbanding aku yang faham kalau aku tak bagi orang, which means aku tak selesa. So aku cut off people awal. And then benda tu tak berhenti kat situ. So bila pergi tuition, aku pergi tuition dengan A, B, C ni juga. And then kawan aku ni yang pandai bahasa Inggeris, contoh nama dia Hazim kan. A, B and C ni kata, cringe ni budak ni, tak payah kawan dia lah. Dia nak cakap dia nak speaking bahasa Inggeris. Sebab tuition bahasa Inggeris. So kena cakap bahasa Inggeris lah. Yes. Aku nak join lah. Tapi bila diorang ni hasut aku untuk tak ni. So aku rasa macam dah kot korang, aku tak nak kawan korang. So aku spend aku punya childhood tu berseorangan lah. Which aku rasa macam aku hilang childhood aku. Tapi bila fikir balik, bukan aku seorang je hadap. Adik-beradik aku lain pun ni hadap benda sama. Which is masa main kena bully. So aku rasa macam aku tak rasa missed out. As long as aku rasa aku feel childhood aku dengan benda yang betul, aku rasa aku tak rugi langsung. So aku grow out dengan mindset yang aku rasa macam aku ini seorang loner. Macam mana aku pergi mana pun aku takkan ada kawan. So bila aku dah masuk MRSM tu, bila aku dah asingkan diri sendiri, macam aku dah tahu aku boleh hidup sendirian. Tapi time tu Allah hadirkan aku kawan-kawan yang baik. Which is aku rasa macam aku bersendirian ke aku tak bersendirian, aku tetap ada support dari orang belakang. So yang penting pada aku time tu aku sedar yang macam kau just kena jadi diri kau. Kau jangan kisah. Sebab bila kau start kisah pendapat orang lain, kau dah hilang diri sendiri. Sebab time tu lah aku rasa macam aku dah join volleyball punya team, aku dah join BM punya quiz ke apa ke, aku dah start outspoken dalam kelas, bagi tahu aku tak setuju dengan ni sebab apa. So benda tu kau kena cut off lah. Sebab kau kena cut off people bukanlah in a bad way, tapi bila kau dah rasa negativity tu dah affect kau some part in your life, kau kena cut. Kadang mungkin lah tak semua orang akan sama level of thinking. Macam aku tak merendahkan orang hidup Malaysia. Sebab macam kau duduk overseas, kau kena faham struggle hidup dunia sebenar. Yelah kan, kita duduk overseas, pemikiran dah berbeza. Sebab kau dah nampak dunia ni, kau dah nampak dunia corporate. Aku cakap based on experience aku sembang kawan lah. Kadang ada macam hoha-hoha. Tapi tak adalah nak macam putuskan kawan. Just macam aku elakkan bersembang benda-benda yang macam dengan dia. So itu penting lah sebenarnya. Kalau tak, nanti kau pun terikut-ikut. Sebab pemikiran kena sentiasa berkembang. Kalau kau duduk sini pun kau cakap pasal perempuan, balik Malaysia kau sembang perempuan, what's the point? Kau kena sembang, bukanlah aku nak kata macam political state of tak adalah. Dia macam sembang benda yang kau kena tahu bila kau perlu jadi matang and bila kau boleh jadikan kawan kau. Yes, tu point aku betul. Yes. Contoh macam kau dah masuk dengan corporate. Lepas tu kau dah buat kawan dengan colleague kau. Kan kau pergi dengan colleague kau, semalam aku jumpa awet lawa tu. Like, okay, benda tu maybe like after work hour kau boleh sembang betul kan. Tapi takkan waktu work hour kau cakap pergi, tadi aku makan aku jumpa awet lawa tu. Takkan kau nak buat situ kan. Betul. Kau tengah kerja, kau kena professional lah. Yes. Read the room lah. Read the room lah. Kau bila kau cut off? Aku suka banyak cut off orang. Halu. Halu lah. Aku Aku Kau kena orang tak suka. Kau macam mana? Aku banyak orang cut off aku, bukan aku yang cut off orang. Okay. Which is aku tak kisah. Sebab kalau aku rasa dia orang grow themselves, macam dia orang nak improve themselves dengan cut aku allow je. Sebab aku rasa benda tu bagus. Betul. Sebab yelah makin lama kita punya circle tu makin kecil. Yes. Bagi aku macam kalau aku nak cut off orang, mesti ada sebab. Bagi aku, kau cut off orang tanpa sebab pun boleh. Itu terpulang kepada orang tu. Nak tak nak memang terpulang kepada orang tu Yes. juga kan. Bila kita nak cut off orang tu. Tapi bagi aku banyak cut off dengan member sekolah rendah lah. Itu normal lah kan. Sebab kita dah lama tak jumpa apa semua. Betul. Kan. Apa semua tu macam tu. Lepas tu bila jumpa balik, okay, sembang-sembang macam biasa apa semua kan. Tapi aku nampak lah yang memang aku tak di-includekan macam, faham sebab sekolah menengah aku lain apa semua kan. So maybe kat situ macam kita dah tak rapat. So maybe tak ajak apa, kalau dia orang kahwin ke apa kan.
Kalau aku kena cut off pasal aku tak diajak ke apa kan. Tapi in a way aku rasa macam tak apa. Sebab dekat dunia ni bukan aku yang main karakter. Yes. So macam nak tak nak tak apa. Just live your life. Aku jenis yang macam kau nak cut off aku sebab aku negatif. Okay, sorry. I am sorry. I will improve myself better. Tapi kalau kau nak memang kau nak gerak pada kehidupan aku, silakan. Betul. Sebab aku tak memaksa kau untuk ikut aku. Aku tak nak ikut siapa-siapa. I just be myself and I have my own life basically. Tak perlu cater to their needs lah. Yes. Satu lagi sebab kehidupan kau, kalau kau memang nak ikut orang, macam kau tak pergi mana tau. Yes, betul. Macam tu. Everyone ada their own path. Yeah. So kalau kau ikut orang, kau hidup ke? Betul. Kau hidup orang punya acuan lah. Betul. Find Banyak your own self. Yes. Bagi aku macam kalau kau dah cut off orang tu, kau janganlah say bad things About them. about Ya, them. betul. That's not a cut off actually. Yeah. Itu kau macam kau Resentment. berdendam. Kau just cope diri kau. Kau Yeah. Nak cope. just a coping mechanism Bagi aku kalau kau nak cut off diri kau, kalau ada bad things, betul lah, ada satu ketika ada bad things kepada kau, just cut off. Macam tadi cerita Bazli kan, aku rasa adalah satu benda yang kau boleh cerita kat orang. Maksudnya janganlah buat macam ni. Kita nak tunjuk yang kalau orang tu nak improve English, kau janganlah judge dia, kau janganlah ni. Which is bagi aku that's a good cut off. Kau okay je kau nak bagi tahu orang pasal kenapa cut off tu terjadi. Tapi bagi aku macam satu lagi, kalau kau rasa macam sebab dah lama tak kenal apa semua, ataupun dia ada benda buruk kat kau, okay, that's him. Sebab yalah, people change kan. Mana kita tak tahu our future nanti macam mana kan. Kita pun ni lah, macam bad character in someone else lah. Yes, betul. So Tak cakap kita memang baik macam sangat. kau tak boleh nak sedapkan hati semua orang kan. Yeah. Sebab dulu aku jenis people pleaser. Faham kan people pleaser? Oh, people Dia macam Yes. tak boleh dulu aku kena baik dengan dia, aku kena tolong gak, aku tak boleh say no, aku macam Faham. aku rasa bersalah aku buat ni. Nanti akan ada satu masa kau rasa macam tak apalah, bukan tak apalah, macam mampus lah aku jadi bad person pun tak apa. Sebab aku tahu nanti biarlah aku yang fikir diri aku je macam tu. Betul. Setuju lah. Okay, last month. Apa dia pendapat kau? Aku rasa Bila aku kau cut off? banyak aku kat. Aku rasa banyak. Aku boleh nilai. Kau dapat the phase of growing up tu lain. Even kat intern, even kat degree ni pun, kau ada certain orang kau tak rapat dah. Kau tak macam, hey. Sebab kan, Siapa tak ada. sebab kan dah berbeza lah. Uni berbeza. So kau dah tak perlukan macam, Kau tak perlukan that circle yang ramai. yes, kau tak perlu bersembang dengan semua orang. So jujur lah, kau ada cut off orang kan? Uish. Terkira tu. Ya. Tak Tak kat ni. Tak nak. tak nak. Tak name drop. Tak apa. Kau name drop je Okay, lah. nanti aku blur je lah. Okay. Takut sangat ni drop ni. Aku tak tahu Kau cerita tak tahu ni. siapa? Aku tak tahu cerita. Okay lah, ni kita cut lah. Ni Sebut Eh, age lah. Kat. ni cut lah, ni cut lah. Ni Cut, cerita cut. ni je lah. Apa dia? Siapa? Mana aku tahu kau lah. Tak lah apa. Siapa yang korang? Contoh macam, Kat lah so people. kita banyak sangat cut tadi. So for the last question, kau pernah tak cut orang? Kat orang. Orang. Without. Kenapa? Jangan end drop Okay, jangan name drop. Okay, aku rasa aku banyak je cut, bukanlah cut, macam aku rasa aku tak boleh, aku orang yang macam tak boleh tolerate disrespect. Aku tak suka benda tu. Aku rasa respect tu something yang kau earn. Macam kalau kau jumpa orang yang baru, kau automatic respect dia. Sebab macam you have my respect until you macam Break lah. ruin dia, macam kau buat something yang ni. So aku macam tak suka kalau aku disrespect yang macam tak ada sebab pun. Macam aku tak suka unnecessary hate lah. Tak ada benda pun, tapi dia kacau minda kau. Macam kau tak suka benda tu. Tak ada benda pun. Betul. Macam kawan-kawan korang semua tadi kan, yang kau cakap kan, yang judge cakap bahasa Inggeris. Macam benda tak ada apa pun, tapi unnecessary hate. Cakap orang lain cringe. Macam tak ada sebab kau nak buat macam tu. Betul? Setuju? Dia disrespect. Aku rasa aku banyak cut orang. Bukanlah aku banyak cut orang macam tu. Aku rasa orang yang macam tu perlu di-cut. Kalau kau rasa macam, aku dah tak ada kawan lain lah, kau cut je. Kau sumpah boleh jumpa lagi banyak kawan yang bagus. Betul, setuju. Untuk You don't mind? Apa ni je. Tak, actually lagi kau discover dia sendiri kan, lagi banyak kawan kau buat sebenarnya. Kan? So kalau kau tak rasa macam kawan A ni tak okey, cukup buat jogging tu. Kau akan discover orang yang minat jogging juga. Kawan baru lah Okay. maksudnya. Kalau kau takut nak cut off orang tu,
that means kau masih kat the same mindset. Yes. Kau tak grow enough lah. Macam kau like tolerate disrespect hari-hari just because macam kalau aku tak ada kawan dengan ni, aku tak ada kawan siapa-siapa. Yes. Macam Kau disrespect diri kau tu. aku disrespect diri kau. That just kau kena tahu when to let go of things when they macam take your piece of your heart lah. Betul. Macam kalau kau asyik fikir pasal benda tu, kau kena let the things go lah. Itu lah for me. You need to love yourself, bro. Yes. You need to respect your own self. Nanti bila kau dah lambat sangat realize kan, nanti kau akan hidup dengan resentment lah. Yes. Kau hidup kau akan sentiasa revolve orang tu. People come and go tu. Yeah. Like maybe kau takut nak cut off orang tu, tapi orang tu tak takut nak cut off kau. Yeah. Okay, aku rasa tu cukup kot untuk sesi podcast kali ni. But before we end our session, korang ada tak something yang korang nak pesan kat dia sendiri? The next 5 years? Yeah, for the next 5 years ke tahun depan ke, tak kisahlah. Korang dulu lah. Aku fikir. Aku ada satu benda aku nak cakap tahniah lah. Sebab aku rasa macam sedar tak sedar, aku dah go through banyak benda yang macam kecil je, tapi aku berjaya buat. Contoh macam even jawab topik, benda tu susah. Orang macam lah topik je, tapi untuk aku kau kena go through such hardship. Kau kena asingkan masa kau daripada belajar subjek mechanical engineering untuk practice topik bahasa kan. And also macam aku tahun ni, mungkin bukan tahun ni lah, aku rasa sejak aku belajar kat Korea ni banyak benda aku discover pasal diri sendiri. Yang pertama adalah jangan rasa takut untuk express anything. Mungkin ada orang akan disagree, mungkin ada orang akan agree, tapi orang yang disagree tu tak perlu pun kau nak macam take to the heart. Kau just accept benda yang baik dan ambil yang keruh, buang yang jernih. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Sorry. Buang yang keluar macam Ya, betul itu. And second adalah jangan rasa macam diri kau tak bernilai lah. Actually kau banyak potential. Jangan limitkan potential kau. Macam YouTube ni kan, actually kau boleh create a lot more contents, tapi jangan rasa macam penat lah, tak ada orang subscribe aku. Tapi itu something aku proud lah, sebab aku tahu nak kisah apa yang orang kata. Maybe adalah few comments, walaupun ni aku tak adalah dalam comment section aku, tapi aku dengar ada orang cakap cringe. Ada orang cakap cringe buat benda ni macam gelinya. Tapi what's the point of hearing those comment kan? Kawan-kawan kat sini 3 orang pun aku dah bersyukur dah ada. Weh, cringe tu. Tapi aku faham lah, dia orang cakap ni tapi dia tak berniat pun. Kita boleh beza orang yang unnecessary hate dan juga komen yang membina kan? Yes, betul. Yeah. So banyak lah benda. What a friend without friendly banter tu. Yeah, kau kena juga. Itulah cara kau bersesuai. Kalau kau rasa macam semua nak jadi baik, macam tak boleh macam gini. Jangan nerd sangat tu. Kalau kau nak benci orang tu sekalipun, bencilah ada sebab yang aku rasa macam valid reason. Betul. Kalau kau unnecessary hate, aku rasa macam kau fikir benda tu like dia take your piece of heart ni. macam kau pula nak kena fikir orang tu. Apa orang ni fikir kat Dia effect diri kau sendiri. Tak payah dia. Ni apa pesanan untuk diri masa depan? Ataupun kau nak ucapkan kat diri kau yang kau dah go So through such hardship. aku ada satu word of wisdom lah. Aku tak tahu ni ada orang yang cakap ke tak, tapi bagi aku macam kau kena ada prinsip yang take the hard road but do it the smart way. Tu apa yang aku fikir lah, which is dalam dunia ni memang akan ada hard road. Ada easy road, ada hard road. Tapi kalau kau tengok, every time kau ambil hard road, is kau punya big success is like a bigger, kau dapat more satisfaction. Tapi at the same time kau tak perlu pun do it the hard way. Macam kau kena be smart. Macam contoh lah, kau kata kau nak belajar, kau jangan kau pulun for like last week baru kau nak pulun belajar. Do it smart way. Kau macam kau cakap, aku nak dapat A, tapi kau pergi pulun like seminggu sebelum. Memang susah lah. Kau buat lah, maybe minggu ni kau belajar satu chapter, next chapter. Kau do it the smart way. Kau jangan penatkan diri kau. So benda tu apply untuk semua benda, even untuk sports, things like that. Untuk kau bina communication skill kau. Untuk diri aku yang ke hadapan in the next 5 years or 10 years, kalau kau tengok balik video ni, aku just nak cakap yang kalau kau tengah burn out time tu, kau check balik niat kau and tengok balik compass of your life. Compass kau tu basically kau ikut compass yang mana? Kau mengikut kompas ke jalan yang lurus atau kau ada melencong-lencong. Kau kena muhasabah balik diri kau, jaga solat. Sebab ini pun apa yang aku belajar dari podcast tu lah, misal tu semua kan. Kau perlu ada kompas yang simple, Straight line. jaga solat, jaga kebersihan, pilih kawan yang betul-betul. So tengok balik kawan kau macam mana apa semua. And paling yang first
sekali aku cakap tadi lah, is to make your own decision. Kalau daripada sekarang, contohlah, kalau dari sekarang kau tak buat decision by your own self kan, nanti kau akan sangat dependent kepada orang lain. Yes, betul. So kalau kau nak buat silap, sekarang lah kau nak buat silap. So for my future self, you are doing great bro. It's okay, you are doing great. Burnout is normal. Out is normal. Sebab tadi pun patutnya kita lepas makan-makan tadi, patutnya nak masing-masing nak ke rumah masing-masing. Tapi aku rasa macam tadi Bazli pun macam ajak, oh podcast jom. Oh podcast aku tak pernah try benda ni. Apa kata aku try? So, something. Okay, sorry lah, aku ikut dia. It's a simple thing lah. Okay, tapi sebab aku pun tak pernah buat podcast lagi kan. So valid lah untuk aku ikut dia buat podcast. Walaupun merepek-repek pun, tapi kat sini lah kita belajar dari perspektif Kan orang so, lain. macam tak betul. Tapi somehow banyak je life experience kita ada. Betul? So you are doing great bro. Ya. Dan Bazli, Rahman, Yuzal, kan, you guys are doing great. InsyaAllah. InsyaAllah. Kawan-kawan yang Halas. betul, jaga solat, apa semua, boleh. Masya Allah brother, Masya Allah. What wise words. Success in both worlds. Thank you Duhan. Rahman, got anything left to say? Your last word. Okay, aku Tapi Rahman akan ada next episode lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Aku maybe bagi aku, one thing yang aku akan say to myself, aku rasa macam aku ada baca kat satu TikTok ni, sebenarnya otak kita dia tak boleh macam differentiate tau. Macam orang lain cakap kita ataupun kita cakap diri kita sendiri. Okay. Macam contoh, orang tu cakap kita macam-macam. Okay. Dan efek benda tu sama je macam kita cakap pasal diri kita sendiri. Aku baca otak kita tak boleh differentiate benda tu. So kalau kita talk negative things about ourselves, dia akan efek sama macam orang lain cakap. So point is, contoh lah, okay, dia cakap kelakar, kau ada tengok video kan, kalau aku bagi kau 10 juta, Okay. lepas tu the catch is kau bagi like nyawa kau besok kat aku, kau tak boleh bangun besok macam tu. Then mesti kau tak nak kan? Tak boleh lah. Tak boleh kan. So kau bangun pagi, kau cakap, oh myself is more valuable than 10 juta macam tu. So hari-hari kau akan fikir macam aku ni lagi valuable daripada 10 juta, dan kau akan teruskan hidup kau dengan kau cakap benda-benda positif dekat diri kau. So aku rasa the biggest, like the most important thing untuk kita dalam mengejar impian masing-masing adalah kita kena love ourselves. Love ourselves, jaga relationship kau dengan your God and the other people around you yang bagi benefit kat kau. So aku rasa number one is yourself and your religion. Yes. Okay, as a conclusion, self-improvement is not about being perfect. It's about being better than yesterday. So that's closure for our video. Thank See you, you guys. next podcast. InsyaAllah. Bye bye.